melihat di internet sekarang ni, di media sosial, semua orang ada ujian masing-masing. Allah khususkan ujian yang berbeza. Allah khususkan dugaan yang berbeza untuk tiap-tiap orang, termasuk saya yang bercakap. Dan Nabi bagi tahu, ujian itu tanda kasih Allah, tanda Allah masih melihat dan ambil berat tentang kita. Kerana manusia yang paling Allah tak uji dalam dunia ni adalah manusia yang paling Allah murka di dunia ni. Dia yang paling berkuasa, dia yang paling kaya, dia yang paling kuat tentera, dia yang paling sihat. Nama dia antaranya ialah Fir'aun. Dan dia adalah manusia yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Tuhan tak uji. Hang nak buat apa pun hang punya pasal. Hang nak bunuh berapa orang, hang bunuh. Hang nak jauh daripada aku sejauh-jauhnya, silakan. Aku sediakan azab sedahsyat-dahsyatnya untuk kamu, dan aku takkan tegur kamu. Seolah-olahnya begitu Allah nak beritahu kepada orang yang tidak diuji.